masa nak pergi tu Rafi'i tahulah nak pergi mana? Ke atau baik tak cerita? Cerita. Oh cerita. Saya first thing saya nak cerita dengan dia. Saya dah tahu lah mana dua adik kat mana. Jom kita pergi. So memang weekend lah pergi. So pergilah kat rumah anak yatim dekat Kelang. Oh, rumah anak yatim juga. Rumah yatim dekat Kelang. So jumpalah dua beradik dia. So tak tahulah dua beradik ni macam mana dia punya cara sampai pengetua Sungai tu hantar seorang ni, Rashid ni ke Gombak, ke rumah Umi. Okey. Oh, okey. Lepas tu Umi cakap Rashid ada sini ni. So Rashid masuk dulu dengan Rafi'i. Dia datang dengan Rafi'i. Dia duduk dengan Rafi'i lah. Masa tu rumah saya lah. Tambah beban lagi lah. Masak lebih sikit. Rashid masa tu buat makan. Rashid sekolah okey? Dia masih sekolah. Tapi cuma kita kena buat proses lah. Proses pertukaran dia. Sekolah. Dari Kelang tukar ke sekolah Rafi'i. Sama sekolah. Ya. Lepas setahun macam tu, yang budak kecil tu dia minta juga duduk dengan abang dia. So buat lagi satu proses. Dia orang pindah balik ke Gombak dan dia orang 3 beradik sekalikan. Masa tu lah kita nampak Rafi'i jadi budak balik lah, budak biasa lah. Masa tu dia dah ada kawan-kawan dia balik. Time tu saya ingat lagi first Rafi'i dengan Rashid ni okey sikit. Bila kita tegur macam solat semua, dia orang tahu sebab dia orang dah belajar sebenarnya. Macam Rafi'i dia dah khatam Quran masa dengan family dia. Masa dengan arwah mak ayah dia. Rashid ni sebagaimana yang kita tahu anak yang kedua sedikit sikit. Betul lah. Cabaran dia lain. Anak kedua kan. So tapi still bahawa ni yelah saya time tu pun tanyalah kawan-kawan macam mana solat berapa waktu ni apa benda. So my whole house I turn into like Muslim punya house lah. Bagi saya environment tu biar budak-budak ni selesa sebab they are growing up. Bagi saya. So macam kita dewasa ni kita senang adapt.